Kita bersama dengan Dato' Lokman. So, apa pandangan Dato' dengan calon-calon yang bertanding pada hari ini? Jadi nampak raya ni di Orang Bakut dan Bogawan ni nampak gaya lebih daripada 10 calon ni, boleh pergi sampai 12. Kita tak pasti lagi, tapi parti yang bertanding hari ni yang ada bendera di depan ni ada 1, 2, 3, 4, 5, Ada 6. 6 parti besar. Ada 6 parti besar tak termasuk calon bebas. Jadi saya yakin kebanyakan daripada calon bebas dan calon daripada yang berpecah ni, kebanyakannya bukan daripada Barisan Nasional. So di situ akan ada sedikit kelebihan. Satu lagi, kita tak ada calon PH di sini, alhamdulillah. Maknanya undi sahabat-sahabat daripada Barisan Nasional dan PH kepada calon kita di Bogawan, Dato' Muhammad Jo, Kepala Menteri Luar kita, dan juga Saudara Razman yang bertanding di M301 Bakut, sulit dan boleh memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi kata-kata untuk BN daripada Dato'. Saya yakin ramai daripada kita sudah tahu macam mana track record BN 61 tahun kita perintah. Kita tak buat janji kosong, kita tak buat janji yang boleh dicapati, tetapi kita buat janji yang boleh ditepati. Mungkin janji kita tak semenarik pihak lain, tetapi janji kita boleh dipercayai untuk kita laksanakan. Kalau janji itu manis tapi sampai sekarang, contohnya Perikatan Nasional, Warisan, GRS, banyak janji-janji yang tak ditunaikan, untuk apa? Jadi rakyat Sabah, sudah tiba masanya. Kamu dah lihat bagaimana BN perintah, bagaimana GRS perintah, bagaimana Warisan perintah. Tiba masanya untuk kembali kepada Barisan Nasional.